Okey guys, ini adalah quotation untuk sijil ESB Financing 2026 untuk sijil 200,000 bagi yang berumur 33 tahun. Tempoh maksimum yang anda boleh buat adalah 37 tahun lagi. Rate sekarang, rate promo 4.05 guys, paling murah, paling rendah dalam market. Jadi anda akan dapat bulanan paling rendah kat sini. Kita andaikan anda nak buat ESB Financing ni setahun je, kita dah kira berapa untung anda setahun, dan kita andaikan dividen bersama macam tahun lepas 5.75. Berapa bulanan anda? 871 saja guys. Dengan rate 4.05 ni 871. Kalau ada dalam kalangan anda yang berumur 33 tahun, sijil SB Financing anda 200,000, bulanan anda lebih tinggi daripada ni, boleh DM saya. Kita boleh buat refinance, boleh buat bulanan yang paling rendah dalam market ni. Jadi, bulanan anda adalah 871. Modal setahun anda adalah 10,443 sahaja guys. Berapa untuk anda? Anda akan dapat dividen dan juga surrender value bila anda close lepas setahun. Dividen dia 11,500 atas 5.75%. Jadi surrender value lepas setahun anda akan dapat 2.3k guys. Jadi total cash anda akan dapat lepas setahun 13.8k. Modal 10.4k dapat balik 13.8k. Untung bersih 3.4k guys. Return of investment dia 32%. Tapi bila anda ada saving banyak ni 10.4k ni, anda just simpan dalam ESB saving bermula 1 hari bulan 1 hingga 31 hari bulan 12 akhir tahun nanti, anda just akan dapat dividen sebanyak RM600 guys atas 5.75%. Maknanya modal anda awal tahun 10,400 ni, lepas akhir tahun nanti anda dapat dividen just akan bertambah menjadi RM11,043. Dengan ESB Financing anda akan dapat 13.8k, dengan ESB Saving akan jadi RM11,043. Beza dia, untung di ESB Financing anda akan dapat lebihan 2.8k guys. Jadi anda boleh tengok sini, anda nak untung yang mana? Nak untung RM600 ataupun nak untung 3.4k bersih setahun guys. Takaful macam biasa, minimum saja RM20 untuk yang berumur 33 tahun. Jadi anda tak terikat, anda boleh close. Cukup setahun pun anda dah boleh close dan anda dapat surrender value tanpa kena penalti. Ini cara saya yang saya guide kepada klien saya. Kalau ada dalam kalangan anda yang dah buat ESB Financing 200,000 berumur 33 tahun, bulanan anda lebih tinggi daripada ni, boleh DM saya di TikTok, di Facebook atau WhatsApp saya. Di Threads pun boleh, YouTube pun boleh. Nombor WhatsApp saya ada dekat bio Facebook, bio TikTok, bio Threads. Boleh DM saya, boleh WhatsApp saya, maklumkan saya nak buat refinance ataupun baru nak mohon ESB Financing 2026. Nanti saya akan guide anda macam mana anda nak jana keuntungan dan maksimalkan keuntungan apabila anda dapat jimatkan bulanan anda kat sini. Okey guys, clear dah? Anda pilih sekali lagi. Anda boleh pilih nak untung RM600 ataupun nak untung 3.4k setahun guys. Clear dah? Dege boh.